Lampu solar yang moden ni memang baloi tau. Kalau korang tengok lampu dia penuh bodi lampu. Kiri, tengah, kanan, atas ada. Lampu pula LED banyak. LED pula jenis pakai reflektor. Kalau korang tengok dekat bahagian sini, cahaya dia ni memang cerah tau. Kawasan yang luas macam ni dia boleh cover. Dia boleh nyala pula cerah macam ni dari maghrib sampai subuh dengan selamba. Lampu solar guys, kalau korang nak jimat bil elektrik, korang nak tepi rumah cerah tapi bil elektrik tak nak tinggi sangat, pakai lampu macam ni. Lampu yang automatik nyala, lampu yang cas guna cahaya matahari bila waktu siang, waktu malam dia akan nyala dengan automatik. Lampu ni memang jimat banyak tau, dia tak pakai elektrik macam lampu biasa. Untuk pasang pula mudah, lampu ni korang boleh gantung dekat tiang lampu sebab dia ada bagi braket putih macam tu. Kalau nak gantung dekat dinding rumah pun boleh, korang boleh gantung terus dekat beam macam ni. Waktu malam korang tak payah nak buka tutup dia punya switch sebab lampu ni dia akan detect automatik. Bila malam je, bila gelap, dia akan terus nyala dengan sendiri. Korang tak payah nak susah payah balik untuk tutup lampu kalau korang dekat luar. Lampu ni automatik, cas automatik, nyala pula automatik. Kalau korang nak pakai mood sensor boleh, dia akan detect apa je benda bergerak dekat bahagian bawah lampu. Jadi kalau korang nak pasang untuk detect benda-benda bergerak, korang boleh pakai mood sensor. Tapi kalau korang nak bagi lampu ni nyala terang sepanjang malam, tak payah pakai mood sensor, biar je lampu ni nyala terang sepanjang malam. Kawasan-kawasan belakang rumah yang gelap, pakai lampu macam ni memang jimat. Korang tak akan berkira untuk buka lampu bila pakai lampu solar yang jimat bil elektrik macam ni. Lampu ni korang boleh check dekat link video guys. Grab terus guys.